Hello guys, dalam video kali ini aku nak kongsikan berkenaan dengan semi-final Thailand Open 2025. Hari ini ada dua perlawanan melibatkan skuad Malaysia, iaitu Pelitan dan juga Tina, dan juga Aaron Chia dan juga Sohui merupakan wakil terakhir untuk kita di semi-final, dan kita mengharapkan mereka dapat melangkah ke final esok dengan syarat mereka menang dalam perlawanan hari ini. Jadi untuk beberapa fakta yang korang perlu tahu, untuk perlawanan pertama melibatkan Aaron Chia dan juga Sohui, yang mereka akan menentang pasangan daripada Thailand, Kadran dan juga Puavara Nugroh pada jam 1 tengah hari waktu Malaysia. Manakala Pelitan dan juga Tina dijangka akan menentang pasangan daripada Jepun, iaitu R Hirakami dan juga S Hobara, dalam perlawanan dijangka akan berlangsung pada jam 4 petang waktu Malaysia. Jadi dua benda ini korang kena siap-siap untuk perlawanan hari ini, dan kita harapkan sokongan padu daripada peminat badminton Malaysia untuk menyokong atlet-atlet negara dalam perlawanan semi-final hari ini. Dan perlawanan hari ini juga akan menyaksikan sama ada final kali ini akan melibatkan atlet Malaysia ataupun tidak. Aaron Chia dan juga Sohui mencari kemenangan kedua mereka selepas menjuarai juara Asia baru-baru ini, manakala Pelitan dan juga Tina telah memasuki semi-final yang ketiga mereka dalam musim ini dan masih belum menjulang trofi pertandingan. Jadi peluang cerah untuk mereka memenangi perlawanan hari ini jika mereka tetap konsisten dan juga fokus dalam perlawanan hari ini. Jadi kita harap kedua-dua pasangan wakil negara dapat melangkah ke final dan seterusnya membanggakan Malaysia dengan kejayaan di pentas final pula nanti. Jadi untuk fans-fans badminton Malaysia, pastikan korang like, share dan subscribe channel ini untuk update terkini berkaitan dengan Thailand Open yang sedang berlangsung, dan juga update terkini berkaitan dengan badminton Malaysia. Jangan lupa like, share dan subscribe tau. Terima kasih.